Dengar baik-baik. Menjelang tamat video ini, kira-kira 18 orang tua akan menerima diagnosis yang akan meremukkan hati mereka. Demensia. Kita bercakap tentang satu orang setiap 70 saat. Ia adalah statistik yang menakutkan, saya tahu. Tetapi, bagaimana jika saya beritahu anda sesuatu yang boleh menggoncang anda sehingga ke tulang belulang? Apa yang akan berlaku jika pesalah sebenarnya bukan sekadar genetik, bukan penuaan semula jadi, bukan gaya hidup anda pun? Apa yang akan berlaku jika musuh bersembunyi di depan mata, betul-betul di sana, dalam kabinet ubat bilik mandi anda? Anda percayakan ubat-ubatan ini. Doktor anda yang mempreskripsikannya, ia diluluskan oleh agensi kesihatan. Ia kelihatan selamat sepenuhnya. Tetapi apa yang bakal saya dedahkan kepada anda akan membuat anda mempersoalkan semua yang anda sangka anda tahu tentang pil yang anda ambil setiap hari. Inilah kebenaran yang mengganggu yang kebanyakan orang tua abaikan sepenuhnya. Ubat-ubatan tertentu yang anda miliki di rumah anda sekarang juga telah dikaitkan dalam kajian penyelidikan dengan perubahan drastik dalam fungsi otak. Saya bukan di sini untuk menakutkan anda tanpa sebab. Saya telah menghabiskan berdekad-dekad dalam perubatan membantu pesakit mengemudi situasi-situasi ini. Apa yang saya akan kongsikan dengan anda hari ini berdasarkan penyelidikan yang diterbitkan dalam beberapa jurnal perubatan yang paling dihormati di dunia. Ini bukan khabar angin internet. Ini sains, dan memahami perkara ini bukan sahaja akan menyelamatkan fikiran anda, tetapi juga poket anda. Fikirkan tentang kos astronomi penjagaan untuk demensia pada masa depan. Mencegah sekarang adalah pelaburan terbaik yang boleh anda buat untuk kesihatan dan kekayaan. Sebelum meneruskan dengan senarai penting ini, saya perlukan anda melakukan sesuatu untuk kebaikan anda sendiri dan keluarga anda. Tekan butang langgan dan aktifkan loceng notifikasi. Lakukan sekarang. Dengan menyertai komuniti kami, anda melengkapi diri anda dengan pengetahuan yang sering dilupakan oleh sistem untuk diberikan kepada anda. Berikan tanda suka pada video ini supaya maklumat penting ini sampai kepada lebih ramai orang tua yang berhak mengetahui kebenaran. Sudah buat? Bagus. Sekarang, beri perhatian kerana apa yang akan datang boleh mengubah masa depan anda. Kita akan melusuri 9 kategori ubat yang penyelidikan telah hubungkan dengan risiko demensia. Dan saya mahu jelas, memahami risiko ini tidak bermakna panik atau membuang pil anda ke dalam tandas sekarang juga. Tidak. Ia bermakna mengadakan perbualan termaklum dengan doktor anda. Ia bermakna mengambil kawalan. Mari kita mulakan dengan nombor 9. Dan percayalah, walaupun berada di hujung senarai, ia adalah salah satu yang paling banyak digunakan dan berbahaya kerana kelihatan tidak bersalah. Nombor 9. Diphenhydramine. Biasanya dijual sebagai Benadryl dan terdapat dalam banyak bantuan tidur. Pil merah jambu itu yang anda ambil apabila tidak dapat tidur. Ubat untuk alergi yang telah wujud selama berdekad-dekad. Ia didapati tanpa preskripsi di sebarang farmasi. Banyak orang menganggap bahawa tanpa preskripsi bermakna selamat sepenuhnya. Kesilapan besar. Apabila bercakap tentang kesihatan otak, terutamanya apabila kita menua, penyelidikan menceritakan kisah yang jauh lebih kompleks dan gelap. Diphenhydramine tergolong dalam kelas ubat yang dipanggil anticholinergic. Ubat-ubatan ini bertindak dengan menyekat asetilkolin. Apa itu? Ia adalah sistem neurotransmitter penting untuk pembelajaran, ingatan dan pemprosesan mental. Bayangkan asetilkolin sebagai sistem pendawaian yang sel-sel otak anda gunakan untuk menghantar mesej antara satu sama lain. Inilah yang membimbangkan. Apabila kita menua, otak kita secara semula jadi menghasilkan kurang asetilkolin. Jika anda menambah ubat yang menyekat sedikit yang tinggal, anda sedang mencipta keadaan yang sempurna untuk mengganggu pembentukan ingatan. Satu kajian bersejarah tahun 2015 yang diterbitkan dalam JAMA Internal Medicine mengikuti lebih 3,000 orang dewasa yang lebih tua selama 7 tahun. Penyemuannya sangat ketara. Orang yang mengambil anticholinergic secara kerap mempunyai 54% lebih risiko untuk mendapat demensia. 54%! Kita tidak bercakap tentang risiko kecil. Jika anda mengambil ini sekali-sekala untuk alahan, jangan risau. Masalahnya adalah penggunaan harian atau hampir harian untuk tidur. Semak kabinet ubat anda malam ini. Sebarang produk yang menyatakan PM
malam atau sleep aid mungkin mengandungi sebatian ini. Pengetahuan adalah kuasa. Sekarang, saya ingin berhenti sebentar di sini. Sangat penting anda mengambil bahagian dalam ini. Adakah anda mengambil mana-mana ubat tidur ini? Pernahkah anda perasan ingatan anda tidak sama pada keesokan harinya? Tinggalkan jawapan anda di komen. Kami membaca semuanya dan pengalaman anda boleh membantu orang lain melihat corak yang telah mereka abaikan. Mari beralih ke nombor 8. Perencat pump proton, PPI. Saya bercakap tentang ubat-ubatan seperti omeprazole, esomeprazole dan lansoprazole. Ubat untuk pedih hulu hati dan reflux. Ia adalah antara yang paling banyak dipreskripsi di dunia. Ramai orang mengambilnya selama bertahun-tahun kerana jika mereka berhenti, asid kembali dengan kuat. Tetapi penggunaan jangka panjang menimbulkan kebimbangan serius. Ubat-ubatan ini mengurangkan asid perut. Bagus untuk pedih hulu hati, bukan? Tetapi asid perut adalah kritikal untuk menyerap nutrien, khususnya vitamin B12, magnesium dan kalsium. Ketiga-tiganya penting untuk fungsi otak. Kekurangan B12 boleh menyebabkan gejala yang kelihatan sama seperti demensia, masalah ingatan, kekeliruan, kesukaran menumpukan perhatian. Bukti di sini bercampur tetapi membimbangkan. Satu kajian tahun 2023 dalam Neurology mendapati bahawa penggunaan kumulatif ubat-ubatan ini selama lebih 4 tahun dikaitkan dengan risiko demensia yang lebih tinggi. Kajian lain kurang muktamad, tetapi apa yang kami tahu dengan pasti ialah kekurangan nutrien merosakkan otak. Jika anda sudah bertahun-tahun mengambil omeprazole, sudah tiba masanya untuk bertanya kepada doktor anda, adakah saya benar-benar masih memerlukannya? Bolehkah kita cuba famotidine? Adakah tahap B12 saya baik? Jangan jadi penumpang pasif dalam kesihatan anda sendiri. Nombor 6. Ubat untuk pundi kencing, secara khusus oksibutinin dan tolterodine. Pundi kencing hyperaktif memang mengecewakan, saya faham. Ia menjejaskan kualiti hidup dan apabila doktor menawarkan pil yang melegakan itu, anda ambil. Tetapi sama seperti diphenhydramina, ubat-ubatan ini menyekat asetilkolin dan ia bukan sahaja menjejaskan pundi kencing, ia menjejaskan otak. Apa yang menjadikan oksibutinin sangat berbahaya ialah ia merentasi sawar darah otak dengan mudah. Ia masuk ke dalam otak anda. Ramai orang mengambil ini dan merasakan brain fog ataupun kabus otak, kelupaan, kurang tumpuan dan menganggap ia hanyalah faktor usia. Tidak, ia mungkin ubat anda. Terdapat alternatif yang lebih baru seperti mirabegron yang tidak menyekat asetilkolin. Ada pilihan. Anda tidak perlu memilih antara incontinence dan minda anda. Nombor 6. Statin. Di sini kita memasuki wilayah kontroversial. Simvastatin, atorvastatin, berjuta-juta orang mengambilnya untuk kolesterol dan jantung. Hubungan dengan fungsi kognitif adalah kompleks. Kolesterol adalah komponen utama membran sel otak. Sesetengah pesakit melaporkan kehilangan ingatan. FDA malah menambah amaran tentang kekeliruan dan kehilangan ingatan pada tahun 2012, walaupun mereka menyatakan ia boleh dipulihkan. Awas-awas, saya tidak menyatakan anda perlu berhenti mengambil statin anda. Risiko jantung adalah real dan serius, tetapi anda mesti tahu bahawa sesetengah statin merentasi ke otak dengan lebih mudah daripada yang lain. Jika anda rasa minda anda menjadi tumpul semasa mengambil ini, ia adalah perbualan yang sah untuk dihadirkan dengan pakar kardiologi anda. Matlamatnya adalah melindungi jantung anda dan otak anda. Ia tidak saling eksklusif. Ingat, jika anda menghargai maklumat jujur dan terus terang ini, pastikan anda sudah melanggan. Bersama-sama, kita lebih kuat menentang maklumat salah. Nombor 5. Benzodiazepine. Lorazepam, diazepam, alprazolam, Xanax. Kebimbangan dan insomnia menyebabkan ramai mencari bantuan. Ubat-ubatan ini berfungsi dengan meningkatkan GABA, neurotransmitter yang menenangkan otak. Untuk krisis jangka pendek, ia boleh menjadi ajaib. Tetapi masalah timbul dengan penggunaan berpanjangan. Ia menjana kebergantungan fizikal dan lebih daripada itu, dalam jangka panjang ia menyebabkan penumpulan kognitif. Otak anda menjadi perlahan, kabus otak menetap dan yang paling teruk ialah risiko jatuh meningkat secara dramatik. Jatuh pada orang dewasa yang lebih tua boleh menjadi permulaan kepada berakhirnya kebebasan. Jika anda sudah bertahun-tahun mengambil pil kecil untuk saraf, otak anda mungkin sedang membayar harganya. Pengunduran mestilah perlahan dan diselia. Jangan sesekali berhenti mengejut atau ia boleh membahayakan. Tetapi alternatif wujud. Anda tidak perlu hidup dalam keadaan sedasi. Nombor 4. Amitriptyline. Satu antidepresan lama yang masih dipreskripsi hari ini. Bukan sahaja untuk kemurungan tetapi untuk sakit kronik, migrain dan tidur. Nampak serba boleh bukan? Satu pil untuk segalanya. Tetapi ada sisi gelap yang ketara.
Amitriptyline adalah salah satu ubat anticholinergic paling kuat yang masih digunakan. Ingat kajian yang saya sebutkan di awal tadi? Amitriptyline dikenal pasti secara khusus sebagai ubat berisiko tinggi. Orang yang mengambil dos kumulatif tinggi mempunyai 54% lebih risiko demensia itu. Dan apa yang merisaukan saya, apa yang benar-benar membuat saya tidak boleh tidur ialah betapa senyapnya kerosakan ini. Anda mula terlupa perkataan, anda rasa sedikit lebih keliru dan anda fikir, baiklah, saya makin tua. Tidak, ia adalah ubat. Terdapat alternatif moden untuk sakit saraf dan kemurungan yang jauh lebih selamat untuk orang dewasa yang lebih tua. Mengapa mengambil risiko dengan minda anda dengan ubat dari 50 tahun lalu apabila sains baru tersedia? Nombor 3. Paroxetine, Paxil. Ini akan mengejutkan anda. Ia adalah antidepresan jenis SSRI. Secara amnya, ini adalah selamat. Tetapi paroxetine adalah kambing hitamnya. Ia satu-satunya dalam kelasnya dengan sifat anticholinergic yang ketara. Persatuan Geriatrik Amerika menandakannya secara khusus sebagai ubat yang mesti dielakkan pada orang dewasa yang lebih tua. Dengan adanya opsi seperti sertraline atau escitalopram yang tidak membawa risiko ini, sebenarnya tiada sebab kukuh untuk menggunakan paroxetine pada orang tua. Jika anda mengambilnya, tanya untuk pertukaran. Kesihatan mental dan kesihatan otak anda mesti berjalan seiring, bukan satu mengorbankan yang lain. Saya mahu berhenti sekejap. Ini banyak maklumat saya tahu, ia boleh membebankan. Pernahkah anda dipreskripsi ubat dan anda berasa berbeza? Kurang menjadi diri sendiri? Beritahu saya di komen. Kisah anda penting. Anda bukan sekadar nombor dalam statistik. Nombor 2. Antipsikotik. Quetiapine, risperidone, olanzapine. Kategori ini sangat menyayat hati. Ubat-ubatan ini dibangunkan untuk skizofrenia atau gangguan bipolar. Ia kuat, ia menjejaskan kimia otak yang mendalam. Tetapi hari ini ia dipreskripsi luar label kepada orang tua untuk masalah tidur atau kegelisahan ringan. Kadang-kadang ia digunakan di rumah penjagaan supaya pesakit lebih mudah diurus. Ini sangat bermasalah. Penyelidikan jelas, antipsikotik mempercepatkan kemerosotan kognitif pada orang dewasa yang lebih tua. FDA mempunyai warning kotak hitam mengenai peningkatan risiko kematian pada pesakit warga negara emasia dengan demensia. Ia menekan dopamin. Apabila dopamin jatuh, pemikiran menjadi perlahan. Motivasi hilang. Keluarga berkata, "Atuk tak sama lagi, dia macam dah terpadam." Jika anda atau orang tersayang sedang mengambil ini tanpa diagnosis psikiatri yang serius, anda mesti bertanya soalan terus dan sukar kepada doktor anda. Adakah ia perlu? Bolehkah kita kurangkan dos? Jangan terima sedasi sebagai penyelesaian yang boleh diterima untuk penuaan. Dan sekarang, kita sampai ke nombor 1. Mungkin anda menjangkakan nama ubat tertentu, racun tersembunyi. Tetapi risiko nombor 1 bukan satu pil tunggal. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan biasa. Nombor 1. Polifarmasi anticholinergic. Ini bermakna mengambil pelbagai ubat dengan kesan anticholinergic pada masa yang sama. Pakar kardiologi beri satu, pakar urologi beri satu lagi, doktor sakit beri yang ketiga, dan anda beli sesuatu untuk tidur di farmasi. Tiada siapa langsung yang menjumlahkannya. Setiap ubat dengan sendirinya mungkin menyebabkan kesan ringan, tetapi bersama-sama ia bertimpun, ia berterkumpul. Kesan pada otak adalah mendalam. Kajian menunjukkan hubungan bergantung dos. Semakin tinggi beban keseluruhan anda, semakin tinggi risiko demensia. Otak anda sedang dibedil dari pelbagai arah. Neuron menjadi perlahan, ingatan gagal dan semuanya kelihatan seperti penuaan normal. Tetapi inilah bahagian yang memberi harapan. Dengar saya kerana ini penting. Kemerosotan kognitif yang disebabkan ubat selalunya boleh dipulihkan jika dikesan awal. Apabila beban dikurangkan, apabila ubat yang tidak perlu disingkirkan, ramai orang mengalami peningkatan yang menjaring. Kejelasan mental kembali, tenaga kembali, otak anda berdaya tahan. Ia mahu sembuh, tetapi anda perlu memberinya peluang dengan membuang apa yang merosakkannya. Jangan tunggu sehingga gejala menjadi teruk. Jangan anggap doktor anda sedang menjejaki ini secara automatik. Ambil inisiatif, minta semakkan ubat yang lengkap. Bawa semua yang anda ambil, hatta vitamin, dan letakkan di atas meja. Minda anda adalah aset anda yang paling berharga.
lindunginya dengan garang. Sekarang saya perlukan anda memberi perhatian sepenuhnya kerana kita akan memasuki zon paling kritikal dalam perbualan ini. Jika anda fikir kesan individu ubat-ubatan yang baru kita sebutkan tadi membimbangkan, apa yang saya akan jelaskan sekarang adalah pembunuh senyap sebenar kejelasan mental di usia emas. Ia adalah konsep yang kebanyakan pesakit tidak tahu dan lebih buruk, ramai doktor terlepas pandang dalam kesibukan konsultasi 15 minit. Kita bercakap tentang sinergi toksik dan beban anticholinergic terkumpul. Bayangkan seketika otak anda sebagai bandar yang bertenaga dan penuh cahaya. Di dalam bandar ini, asetilkolina adalah elektrik. Ia adalah tenaga yang membolehkan lampu ingatan menyala, lampu isyarat pemikiran logik berfungsi dan papan tanda tumpuan beroperasi dengan betul. Tanpa asetilkolina, bandar menjadi gelap, komunikasi terputus dan chaos berlaku. Seperti yang saya sebutkan sebelum ini, penuaan semula jadi sudah pun mengurangkan bekalan elektrik ini. Ia sebahagian daripada hidup. Tetapi di sinilah masuknya bahaya yang anda miliki dalam kabinet ubat anda. Polifarmasi anticholinergic. Inilah senario yang saya lihat dalam konsultasi saya berulang-ulang dan ia menyayat hati saya kerana ia boleh dicegah sepenuhnya. Anda ada seorang pesakit. Mari kita panggil dia Carlos. Carlos pergi ke pakar kardiologi dan dia mempreskripsi ubat untuk jantung. Kemudian, dia melawat pakar urologi untuk masalah pundi pelantam yang menjengkelkan itu dan keluar dengan preskripsi oksibutinin. Akhirnya, dia mempunyai masalah belakang kronik dan pakar sakit menambah amitriptyline. Secara berasingan, setiap doktor ini mengikut garis panduan. Mereka melakukan kerja mereka. Tetapi tiada siapa yang berhenti untuk menjumlahkan kesan keseluruhannya. Pakar kardiologi tidak bercakap dengan pakar urologi. Pakar urologi tidak tahu apa yang dipreskripsikan oleh pakar sakit. Dan anda mempercayai sistem mengambil semuanya dengan tekun setiap pagi dan malam. Apa yang sedang berlaku di dalam otak Carlos bukan penjumlahan kesan yang mudah. Ia adalah pendaraban risiko. Otaknya sedang dibedil dari 4 medan berbeza. Semuanya menyekat sedikit asetilkolin yang dia masih ada. Lampu bandar otaknya tidak berkelip. Ia sedang terpadam. Dan inilah fakta yang akan membekukan darah anda. Kajian JAMA Internal Medicine 2015, penyelidikan bersejarah yang saya sebutkan tadi, bukan hanya melihat satu ubat. Penemuan paling pentingnya adalah mengenai beban keseluruhan. Mereka mendapati bahawa risiko demensia meningkat seperti eskalator. Semakin tinggi jumlah dos harian piawai ubat anticholinergic anda, semakin tinggi kebarangkalian anda kehilangan minda anda. Dan kesannya berterusan walaupun selepas berhenti ubat jika kerosakan itu berpanjangan. Anda faham betapa seriusnya ini? Kita tidak bercakap tentang kesan sampingan ringan. Kita bercakap tentang memadamkan sejarah anda, kenangan anda, intipati anda, bukan kerana penyakit yang tidak dapat dielakkan, tetapi kerana gabungan kimia yang tidak disengajakan. Saya mahu anda berhenti berfikir seketika sekarang. Berapa ramai pakar berbeza yang telah mempreskripsikan ubat kepada anda dalam 2 tahun kebelakangan? Adakah mereka tahu apa yang orang lain telah preskripsikan kepada anda? Tulis di komen. Saya jumpa 2 pakar, saya jumpa 4. Dengan berkongsi ini, kita sedar betapa berpecahnya sistem kesihatan dan mengapa anda mesti menjadi pengurus tubuh anda sendiri. Tetapi bukan semuanya berita buruk. Malah, apa yang akan saya beritahu anda sekarang adalah sebab mengapa saya melakukan ini. Ia adalah sinar harapan yang perlu anda rangkul. Tidak seperti Alzheimer's genetik atau demensia vaskular lanjutan, pengemerosotan kognitif yang disebabkan oleh ubat adalah selalunya boleh dipulihkan. Dengar baik-baik, boleh dipulihkan. Saya pernah melihat pesakit yang sampai ke konsultasi di kerusi roda dengan pandangan kosong, tidak mampu menetapkan perbualan yang koheren. Keluarga mereka sudah mencari rumah penjagaan, menyangkakan bahawa pengakhiran sudah tiba. Mereka fikir ia adalah demensia senil yang tidak dapat dipulihkan. Tetapi, apabila menyemak senarai ubat mereka, kami menemui beban anticholinergic yang besar. Dengan pelan nyah preskripsi yang berhati-hati, diselia dan perlahan, kami mula menyingkirkan lapisan toksisiti. Dan apa yang berlaku seterusnya kelihatan seperti mukjizat, tetapi ia adalah fisiologi tulen. Apabila asetilkolin kembali mengalir, lampu bandar menyala semula. Kabus terangkat.
Saya pernah melihat datuk mengenali semula cucu mereka. Saya pernah melihat kembali sinar di mata, keupayaan bercerita lawak, energi untuk berjalan. Ia bukan demensia, ia didadahkan oleh sistem perubatan yang berniat baik tetapi tidak terkoordinasi. Otak anda sangat berdaya tahan. Ia mahu sembuh. Ia dirangka untuk bertahan, tetapi ia tidak boleh melawan sekatan kimia yang berterusan. Anda perlu memberinya peluang. Sekarang, mari bercakap tentang wang kerana saya tahu ini membimbangkan anda. Kesihatan adalah kekayaan, tetapi penyakit adalah kemiskinan terbesar. Fikirkan kos kewangan demensia. Saya bukan hanya bercakap tentang ubat-ubatan. Saya bercakap tentang penjaga sepenuh masa. Saya bercakap tentang rumah penjagaan berkhusus yang boleh mencelah ribuan dolar sebulan. Saya bercakap tentang kehilangan kebebasan, terpaksa menjual rumah anda untuk membayar penjagaan anda. Mencegah kemerosotan kognitif yang disebabkan oleh ubat bukan sekadar isu perubatan. Ia adalah keputusan kewangan paling bijak yang boleh anda buat hari ini. Dengan mengoptimumkan ubat anda sekarang, anda melindungi kekayaan masa depan anda. Anda melabur dalam tahun-tahun kehidupan berdikari, dalam keupayaan tinggal di rumah sendiri, di bawah peraturan sendiri dan bukannya diuruskan oleh sistem. Nampak sekarang kenapa ini sangat mendesak? Mari kita mendalami alternatif, kerana saya tidak mahu meninggalkan anda dengan ketakutan saja. Saya mahu memberi anda alat. Perubatan moden telah maju dan untuk hampir semua ubat berbahaya dalam senarai ini, wujud pilihan yang lebih selamat yang tidak mengorbankan otak anda. Mari bercakap lagi tentang tidur, masalah besar yang membawa ramai ke farmasi. Budaya semasa telah mengajar kita bahawa untuk tidur, kita perlukan pil. Tetapi tidur yang dirangsang oleh antihistamin atau benzodiazepin bukan tidur sebenar. Ia adalah sedasi. Ia tidak mempunyai fasa pemulihan yang sama seperti tidur semula jadi. Otak anda tidak membersihkan diri dengan cara yang sama. Alternatif emas, standard emas perubatan, bukan pil. Ia adalah terapi kognitif tingkah laku untuk insomnia, CBTI. Bunyinya rumit tetapi ia mudah. Ia melatih semula otak anda untuk tidur. Kajian klinikal telah menunjukkan bahawa ia sama atau lebih berkesan daripada ubat-ubatan dalam jangka panjang dan tanpa kesan sampingan. Bayangkan menyelesaikan masalah tidur anda tanpa membahayakan walau satu pun neuron. Ia adalah mengenai kebersihan tidur, jadual ketat, kegelapan sepenuhnya, suhu yang sesuai dan teknik relaksasi. Dan jika anda memerlukan bantuan kimia, berbincang dengan doktor anda tentang melatonin pelepasan berpanjangan atau dos rendah doxepin yang mempunyai profil keselamatan yang jauh lebih baik untuk warga emas. Dan mengenai reflux asid dan PPI, ubat yang mencuri nutrien itu. Adakah anda tahu bahawa ramai pesakit boleh mengawal gejala mereka hanya dengan meninggikan kepala mereka katil sebanyak 15 cm? Ia adalah fizik mudah. Graviti mengekalkan asid di tempatnya. Anda tidak perlukan pil untuk itu. Anda perlukan sepasang blok kayu atau bantal khas. Elakkan makan 3 jam sebelum tidur. Kenal pasti pencetus makanan anda. Turunkan berat badan jika perlu. Tindakan ini tiada kesan sampingan. Ia tidak menyebabkan demensia dan ia menjimatkan duit anda di farmasi bulan demi bulan. Mengapa memilih pil berisiko apabila gaya hidup boleh menyembuhkan anda? Mari bercakap tentang kebimbangan. Kita hidup dalam masa sukar, saya tahu. Kesunyian pada usia emas adalah wabak sebenar. Tetapi menutup kebimbangan itu dengan benzodiazepin jangka panjang adalah seperti meletakkan plaster pada luka yang dijangkit. Ia berhenti berkesan dan luka menjadi lebih teruk. Wujud antidepresan moden seperti SSRI, sertralin, escitalopram yang merawat kebimbangan dengan berkesan tanpa mencipta kebergantungan fizikal yang kejam itu dan tanpa risiko kognitif yang sama. Asalkan anda mengelakkan paroksitin dan jangan sesekali memandang rendah kuasa hubungan sosial, senaman fizikal yang membebaskan endorfin semula jadi yang lebih kuat daripada mana-mana dadah dan terapi. Di sinilah masuknya konsep kriteria Beers. Tidak, ia tiada kaitan dengan bia. Ia adalah senarai dicipta oleh Persatuan Geriatrik Amerika. Ia adalah senarai hitam, ubat-ubatan yang berpotensi tidak sesuai untuk warga dewasa yang lebih tua. Amitriptylin ada di sana. Paroksitin ada di sana. Antipsikotik untuk demensia ada di sana. Soalannya ialah, adakah doktor anda telah memeriksa ubat anda terhadap kriteria Beers baru-baru ini? Jika jawapannya, saya tidak tahu, anda ada kerja rumah untuk esok.
Saya mahu anda faham sesuatu yang mendasar tentang hubungan doktor pesakit. Anda bukan subjek pasif. Anda adalah pelanggan. Anda adalah pemilik tubuh anda. Anda berhak bertanya, mengapa? Anda berhak bertanya, adakah sesuatu yang lebih selamat? Anda berhak berkata, Doktor, saya membaca tentang beban antikolinergik dan saya bimbang. Doktor yang baik, doktor yang benar-benar mengambil berat tentang masa depan anda, tidak akan tersinggung. Sebaliknya, dia akan menghargai minat anda. Dia akan duduk dengan anda, menyimak senarai itu. Jika doktor anda marah kerana anda bertanya soalan bijak tentang kesihatan otak anda, mungkin sudah tiba masanya untuk mencari pendapat kedua. Minda anda terlalu berharga untuk dibiarkan di tangan seseorang yang tidak mahu berdialog. Sekarang, mari kita mendalami langkah demi langkah untuk keluar dari zon bahaya. Saya tidak mahu anda tinggal dengan teori sahaja. Anda perlukan rancangan pertempuran. Langkah 1. Audit menyeluruh. Malam ini atau esok pagi, anda akan keluarkan semua ubat anda. Dan apabila saya kata semua, saya maksudkan segala-galanya. Preskripsi pakar kardiologi, preskripsi pakar psikiatri, pil alahan yang anda beli di pasar raya, remedi semula jadi untuk tidur, vitamin. Letakkan semuanya di atas meja dapur. Buat senarai lengkap. Nama, dos dan untuk apa anda mengambilnya. Selalunya, kami temui bahawa orang terus mengambil ubat untuk keadaan yang sudah diselesaikan bertahun lalu. Kenapa awak ambil ini? Oh, mereka suruh bila lutut saya dibedah pada 2018 dan mereka terus mengambilnya. Itu beban kimia yang tidak perlu. Langkah kedua, pengiraan beban. Wujud alat dalam talian, skala saintifik yang disahkan seperti Anticholinergic Cognitive Burden Scale, skala beban anticholinergic kognitif. Anda boleh mencarinya. Tetapi lebih baik lagi, bawa senarai anda kepada ahli farmasi anda. Ahli farmasi adalah hero yang tidak diiktiraf dalam sistem perubatan. Mereka tahu lebih banyak tentang farmakologi dan interaksi daripada banyak doktor. Kerana itulah yang mereka pelajari sepanjang hari. Pergi ke kaunter bila tidak ramai orang dan katakan, saya bimbang tentang jumlah beban anticholinergic saya. Bolehkah anda tolong saya semak jika saya mengambil terlalu banyak ubat jenis ini? Saya jamin mereka akan membantu anda. Bagi mereka, melihat pesakit yang berpengetahuan adalah satu kelegaan. Jika anda mendapati nilai dalam pelan tindakan ini, ingat bahawa langgaran anda membantu saluran ini terus membawa kebenaran perubatan tanpa penapisan. Ia tidak menelan kos apa-apa dan sangat membantu kami. Langkah ketiga, perbualan strategik. Minta temu bual dengan doktor keluarga anda khusus untuk semakkan ubat. Jangan pergi untuk sakit tekak dan sebut hal ini di akhir. Jadikan ia sebab lawatan. Bawa senarai anda, bawa nota anda dan gunakan perkataan magic ini. Doktor, matlamat saya adalah mengekalkan otak saya sesihat mungkin apabila saya menua. Saya telah membaca tentang risiko kumulatif ubat-ubatan tertentu. Bolehkah kita semak senarai saya untuk melihat jika kita boleh mempermudahkan, mengurangkan dos atau menukar kepada alternatif dengan kesan kognitif yang kurang? Nampak bezanya? Anda tidak menuduh, anda tidak mendanya. Anda bekerjasama. Anda mencadangkan matlamat bersama. Kesihatan jangka panjang anda. Dan ini satu rahsia, rantaian preskripsi. Ia adalah fenomena yang mesti kita hentikan. Ia berlaku apabila anda mengambil ubat yang menyebabkan kesan sampingan. Dan bukannya menarik ubat itu, doktor mempreskrip ubat lain untuk merawat kesan sampingan itu. Contoh, anda ambil ubat untuk pundi pacing, anticholinergic. Ia menyebabkan sembelit. Anda dipreskrip julap. Julap menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit. Anda dipreskrip suplemen. Dan begitulah roda berputar. Memecahkan kitaran ini penting. Kadang-kadang, dengan membuang kepingan domino pertama, masalah lain hilang dengan sendiri. Ingat perkataan penyelidikan, bergantung pada dos. Ini bermakna setiap miligram diambil kira. Walaupun anda tidak boleh berhenti ubat sepenuhnya, mungkin anda boleh mengambil dos minimum yang berkesan. Mungkin anda boleh mengambilnya selang sehari. Sentiasa di bawah pengawasan perubatan, jangan sesekali sendiri. Mengurangkan dos separuh boleh mengurangkan risiko anda dengan ketara. Ia matematik biologi. Kurang sekatan asetilkolina sama dengan lebih komunikasi neuron sama dengan ingatan lebih baik. Saya mahu anda bayangkan masa depan anda seketika. Bayangkan diri anda dalam 10 tahun. Bagaimana anda mahu jadi? Adakah anda mahu duduk di kerusi,
bergantung pada orang lain dengan minda kabur, melihat kehidupan berlalu melalui tingkap yang anda tidak faham, atau anda mahu aktif, bergurau sendiri dengan keluarga, mengingati kisah-kisah masa muda, membuat keputusan tentang wang dan hidup anda sendiri. Perbezaan antara dua masa depan itu selalunya bukan takdir, bukan nasib malang. Perbezaannya adalah keputusan yang anda buat hari ini tentang apa yang anda masukkan ke dalam tubuh anda. Perbezaannya adalah mempunyai keberanian untuk mempersoalkan pil marah jambu itu. Perbezaannya adalah memahami bahawa kesihatan tidak datang dalam botol. Ia datang dari pengurusan bijak biologi anda. Sains berada di pihak anda. Kajian dari JAMA, dari neurologi, dari BMC Geriatrics, semuanya menunjuk kepada perkara yang sama. Kurang adalah lebih. Melindungi asidilkolina anda adalah melindungi diri anda. Kita senang sampai ke penghujung analisis mendalam ini, tetapi saya tidak mahu anda pergi dengan keraguan. Ketidaksesuaian menjana kelumpuhan, pengetahuan menjana tindakan. Kita telah merangkumi antihistamin, PPI, ubat pundi kancing, statin, benzodiazepin, antidepresan tricyclic, anticholinergic SSRI, antipsikotik dan polifarmasi. Ia senarai yang panjang, ia menakutkan. Tetapi sekarang anda ada petanya. Anda ada kompas. Anda tidak perlu lakukan semuanya hari ini. Rom tidak dibina dalam sehari dan kesihatan otak juga begitu. Mula dengan satu perkara. Mungkin malam ini anda buat keputusan tidak ambil pil tidur dan cuba infusi kamomil dan matikan TV 1 jam lebih awal. Mungkin esok anda telefon klinik untuk temu jam itu. Langkah demi langkah. Tetapi langkah yang tegas. Kerana pada akhirnya, doktor anda mempunyai beratus pesakit. Tetapi anda hanya mempunyai satu otak. Dan otak itu menyimpan harta paling berharga kewujudan anda. Kenangan anda, kasih sayang anda, identiti anda. Ia berbaloi diperjuangkan. Ia berbaloi mengadakan perbualan yang tidak selesa itu. Ia berbaloi mencari alternatif. Dan ingat, komuniti ada di sini. Baca komen. Anda akan lihat bahawa anda tidak sendirian dalam hal ini. Terdapat ribuan orang sedar akan realiti ini, mengambil kawalan dan melaporkan peningkatan yang menakjubkan. Saya berhenti pil tidur dan ingatan saya kembali dalam 2 minggu. Saya tukar ubat dalihan saya dan kabus itu hilang. Kisah-kisah itu nyata dan kisah kejayaan seterusnya mungkin milik anda. Kekal berinformasi, kekal proaktif dan yang paling penting, kekal skeptikal terhadap idea bahawa menjadi tua bermakna mestinya kehilangan akal. Ia tidak begitu. Saya saku anda dalam perjalanan menuju hari tua yang bertenaga dan jelas. Terima kasih kerana meluangkan masa ini untuk diri anda. Kita telah merangkumi sejumlah besar makluman hari ini. Dari pil merah jambu yang anda ambil untuk tidur, sehinggalah ubat jantung yang mengekalkan anda hidup. Saya tahu ia boleh terasa seperti tanah bergerak di bawah kaki anda. Adalah normal untuk berasa tergamu apabila anda mendapati bahawa bantuan yang anda terima mungkin mempunyai kos tersembunyi yang begitu tinggi. Tetapi saya mahu anda tarik nafas dalam bersama saya. Matlamat semua ini bukan ketakutan. Ketakutan melumpuhkan. Matlamatnya adalah kesedaran. Kerana hanya apabila anda sedar apa yang masuk ke dalam tubuh anda boleh membuat keputusan yang melindungi masa depan anda. Izinkan saya merumuskan perkara-perkara utama kerana pengulangan adalah ibu kepada ingatan dan saya perlukan perkara ini terpatrap dalam minda anda seolah-olah ia nombor telefon anda. Sains sangat jelas dalam beberapa perkara. Pertama, ubat-ubatan dengan sifat anticholinergic yang kuat seperti diphenhydramina, oksibutinin, amitriptylin dan paroxetan meningkatkan risiko demensia dengan penggunaan jangka panjang. Ini bukan teori. Ia adalah fakta yang disokong oleh kajian besar-besaran. Kedua, kesannya bergantung pada dos dan kumulatif. Semakin banyak anda ambil dan semakin lama anda melakukannya, semakin tinggi risikonya. Ketiga, dan mungkin yang paling berbahaya, polifarmasi. Mencampurkan pelbagai ubat jenis ini menggandakan bahaya secara eksponen. Tetapi, saya juga mahu jujur dengan anda tentang di mana sains kurang jelas. Kita bercakap tentang perencat pam proton, pelindung perut yang terkenal dan statin. Di sini, kajian kadang-kadang bercanggah. Ada yang melihat hubungan jelas dengan demensia, yang lain tidak menemui kaitan apabila faktor lain diselaraskan. Dengan benzodiazepin, kajian terkini mencadangkan bahawa hubungan dengan demensia kekal mungkin kurang kuat daripada yang kita sangka. Walaupun risiko jatuh,
Kekeliruan dan kebergantungan kekal sangat nyata dan berbahaya. Apa maknanya ini untuk anda? Ia bermakna anda tidak harus panik dan membuang pil kolesterol anda ke dalam tandas. Sama sekali tidak. Itu boleh menyebabkan anda serangan jantung dan itu jauh lebih buruk daripada risiko teori. Ia bermakna anda harus meneruskan dengan langkah berjaga-jaga yang bijak. Inilah peta jalan ultimate anda untuk keluar daripada video ini dan mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam kehidupan sebenar anda. Senarai induk. Jika anda tidak melakukannya semasa menonton video, lakukannya sebaik sahaja tamat. Tulis setiap ubat. Masukkan vitamin. Masukkan ubat titis mata anda ambil sekali-sekala. Mempunyai semuanya di atas kertas memberi anda perspektif yang tidak akan anda dapat dengan melihat botol yang berselerak di dalam rumah. Soalan emas. Pada lawatan perubatan seterusnya, bawa senarai itu. Pandang mata doktor anda dan tanya, "Doktor, berapakah skor beban antikolinergik saya?" Jika dia memandang anda dengan wajah ragu, jelaskan, "Saya bimbang tentang kesan kumulatif ubat-ubatan saya terhadap ingatan saya. Bolehkah kita semak jika ada alternatif yang lebih selamat untuk mana-mana daripada ini?" Soalan ini mengubah dinamik. Ia meletakkan anda sebagai pesakit yang berpengetahuan, bukan penonton pasif. Jangan berhenti mengejut. Saya akan katakan sekali lagi kerana ia penting. Jangan sesekali berhenti ubat preskripsi secara mengejut, terutamanya benzodiazepin atau antidepresan. Pengunduran mendadak boleh berbahaya, bahkan membawa maut dalam beberapa kes. Sentiasa mesti ada pelan pengurangan beransur-ansur yang diselia. Perlahan-lahan adalah kata kunci di sini. Pantau minda anda. Anda mengenali diri anda sendiri lebih baik daripada orang lain. Jika anda menatar pasti anda terlupa nama lebih kerap, sukar mencari perkataan, rasa dal atau perlahan, jangan anggap secara automatik ia faktor usia. Ia boleh menjadi tanda amaran awal ketoksikan ubat. Catatkannya, komen mengenainya, bertindak. Dan ingat, penyelesaiannya tidak selalunya pil lain. Kadang-kadang, ubat terbaik adalah apa yang anda lakukan, bukan apa yang anda ambil. Kita bercakap tentang alternatif, tetapi saya mahu menekankan kuasa gaya hidup. Senaman fizikal yang seratu telah dibuktikan sama berkesan dengan beberapa ubat untuk kemurungan ringan hingga sederhana. Berjalan 30 minit sehari, mengairi otak anda dengan darah dan oksigen, membersihkan toksin dan merangsang pertumbuhan sambungan neuron baru. Pemakanan yang betul memastikan anda mempunyai vitamin B yang cukup, terutamanya jika anda mengambil omeprazol, adalah asasan. Hubungan sosial, bercakap dengan kawan, ketawa, berinteraksi. Itu adalah gimnastik untuk neuron anda. Kesunyian mengejutkan otak, komuniti melindunginya. Kesihatan mental dan kesihatan otak bukan perkara berasingan yang tinggal di bilik berasing. Ia saling berkait. Pilihan yang anda buat hari ini untuk melindungi mood dan tidur anda juga melindungi ingatan anda untuk 10 tahun akan datang. Sekarang saya ada permintaan terakhir untuk anda. Video ini bukan sekadar kandungan untuk mengisi masa lapang. Ia adalah alat kelangsungan hidup. Ia adalah manual arahan untuk hari tua yang bermaruah dan berdikari. Tetapi maklumat ini tidak berguna jika ia kekal tersimpan di sudut YouTube. Saya perlu tahu daripada anda. Di dalam komen, saya mahu anda beritahu saya satu perkara yang sangat mudah. Adakah anda akan menjadualkan semakan ubat dengan doktor anda minggu ini? Jawab dengan ya yang tegas jika anda bersedia untuk mengambil kawalan. Komitmen awam anda di komen adalah langkah pertama untuk menjadikannya realiti. Dan jika anda telah memperhatikan perubahan kognitif sejak memulakan ubat baru, kongsikannya. Pengalaman anda mungkin menjadi kepingan teka-teki yang membantu orang lain mengenali corak berbahaya dalam hidup mereka sendiri. Kami membaca setiap komen kerana kami benar-benar mengambil khabar tentang kisah anda. Jika anda menemui nilai dalam apa yang saya kongsikan hari ini, jika anda rasa cahaya pemahaman menyala, tolong kongsikan video ini dengan seseorang yang anda sayang. Kongsikan dengan pasangan anda, dengan adik-beradik anda, dengan anak-anak anda supaya mereka faham apa yang anda sedang lalui. Langgan channel ini untuk tidak terlepas siri seterusnya mengenai kesihatan berasaskan bukti. Di sini, kami tidak menjual keajaiban, kami menawarkan pengetahuan. Dan pengetahuan adalah satu-satunya pertahanan yang sebenar yang kita ada terhadap kemerosotan yang boleh dicegah. Saya Dr. Robert Harrison dan misi peribadi saya adalah membantu anda mengekalkan pemikiran yang tajam,
kesihatan yang bertenaga dan, terutamanya, kebebasan anda sepanjang tahun-tahun emas yang ada di hadapan anda. Otak anda adalah harta karun. Lindunginya dengan garang. Jangan biarkan pil yang tidak perlu mencuri kenangan yang masih belum anda cipta. Kekal bermaklumat, kekal proaktif, dan jangan sesekali berhenti bertanya soalan. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Jaga minda anda.